Cara bina dashboard pemantauan tenaga kerja projek. Dashboard ni boleh tahu total pekerja, yang aktif dan tak aktif, total kon dan subkon, total warga negara kerja beserta jawatan dan tarikh induksi. Juga boleh tahu lesen CIDB dan permit kerja yang masih valid, bakal expired dan dah expired. Jom bina. Tulis tajuk pemantauan tenaga kerja projek. Dan bina 6 slicer untuk jenis pekerja, syarikat, warga negara, jawatan, tarikh induksi dan jenis batch. Dan bina 6 kad untuk total pekerja yang aktif dan tak aktif, peratus kerja aktif dan total syarikat dan warga negara. Dan bina bar dan kolom chart untuk manpower ikut syarikat, bangsa dan jawatan. Dan bina line chart untuk total staff ikut tarikh induksi. Dan dashboard kedua, bina 4 kad untuk total lesen yang valid, expired, baki dalam 90 hari dan tiada lesen. Dan bina 3 slicer untuk jenis dokumen dan jenis expired. Dan bina kolom chart untuk timeline expired dan status expired ikut syarikat dan jenis dokumen. Dan bina table untuk perincian lesen untuk tiap pekerja. Senang nak monitor. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni, klik profile.